Soalan 9, okay, kita ada 4 log set X tambah 2 log 1 per X. Okay. Seperti yang saya cakap sebelum ni, okay, kita akan pindahkan yang di depan, kembalikan kepada set X. Okay. Sama juga yang ni, kita ada 2, kita akan pindahkan ke depan, kembalikan kepada 1 per X. Okay, supaya lebih mudah. Jadi, saya akan buat. Okay, kita akan dapat log set X kuasa 4. Okay, tambah dengan log 1 per X. Okay, kembalikan 2, kita akan dapat kuasa 2. Okay, set X ni, okay, kita juga boleh tukarkan dia menjadi X kuasa 1 per 2. Okay, sebab kita tahu punca kuasa ni sama dengan kuasa 1 per 2. Sebab dia punca kuasa 2. Kalau punca kuasa 3 akan sama dengan kuasa 1 per 3. Okay. Jadi saya tukarkan set X menjadi X kuasa 1 per 2. Okay. Kemudian darabkan dengan kuasa 4 tadilah. Okay. Yang ni kita akan dapat. Okay. Kalau ada kurungan, kita tak nak kurungan ni. Okay. Jadi kita akan kembangkanlah, kita akan darab masuk kuasa dia. 2 untuk atas, 2 untuk bawah. Kena adil lah, darab untuk atas dan untuk bawah juga. Okay. Jadi kita akan dapat 1 kuasa 2 per dengan X kuasa 2. Okay. Kemudian kita selesaikanlah kuasa yang kita darab tadi ni. Kita selesaikan. Kita akan dapat log X 1 per 2 darab 4 akan dapat 2. Okay. Lepas tu tambah log. Okay, 1 kuasa 2 dapat 1 per dengan X kuasa 2. Okay. Kemudian, seperti yang saya cakap sebelum ni, 1 per X kuasa 2 ni, okay, 1 per X kuasa 2 juga bersamaan dengan X kuasa negatif 2. Okay, kita tukar. Kita tak nak dalam bentuk pecahan ni. Sebab nanti kita nak gabungkan. Kan kita nak gabungkan dengan X kuasa 2 di depan tu. Okay, jadi kita akan tukar menjadi, okay, ni kita salin balik log X kuasa 2 tambah dengan log X kuasa negatif 2. Okay, kita tak nak dalam bentuk pecahan. Kalau 1 per X kuasa 2 akan jadi X kuasa negatif 2. Jadi boleh ingat lah. Okay, kalau 1 per X kuasa 4 akan jadi X kuasa negatif 4. Okay. Jadi bila kita dah kembalikan kuasa, kita boleh selesaikan operasi. Operasinya tambah. Okay, kalau operasinya tambah, kita boleh gunakan hukum yang pertama. Okay, bila tambah, kita akan satukan menjadi darab. M darab N. Okay, jadi siapa yang perlu darab? Kita akan darabkan X kuasa 2 dengan X kuasa negatif 2. Okay, jadi kita akan dapat log X kuasa 2. Okay, darabkan dengan X kuasa negatif 2. Okay, bila kita ada 2X, okay, bila kita ada 2X, okay, kita boleh satukan menggunakan hukum indeks. Okay, hukum indeks apa tadi? Hukum indeks, bila A kuasa 2 darabkan dengan A kuasa 3, kita boleh satukan. Okay, bila darab, kuasanya akan ditambah. Okay, jadi kita akan dapat A kuasa 2 tambah 3, A kuasa 5. Okay, satu lagi saya bagi contoh. Kalau kita ada A kuasa 3 darabkan dengan A kuasa 5, kita akan dapat berapa? Okay, asasnya sama A. Okay, jadi bila asasnya sama dua-dua A, kuasanya boleh ditambah. Jadi kita akan dapat A kuasa 8. Okay. Sama juga di sini, asasnya sama, asasnya X. Okay, jadi kuasanya boleh ditambah. Kita akan dapat X kuasa 2 tambah negatif 2. Okay, 2 tambah negatif 2 kita akan dapat kosong. Okay, X kuasa kosong kita akan dapat 1. Jadi log 1. Okay, apa nombor yang kuasa kosong akan dapat 1? Okay, kita juga boleh tengok dekat kalkulator lah. Okay, apa nombor yang kuasa kosong akan dapat 1? Okay, lepas tu boleh tekan kalkulator. Kalau log 1 kita akan dapat kosong. Okay, jadi jawapan akhirnya kosong. Soalan 10, kita diberi log A tolak 1/2 log 4A.
Okey. Kita lihat di sini. Okey, seperti yang saya cakap sebelum ni, saya akan pindahkan yang di depan, okey, kepada 4A. Okey, yang di depan kita akan pindahkan menjadi kuasa. Ini menggunakan hukum yang ketiga lah. Okey, bila kita ada nombor di depan ataupun boleh ubah di depan, kita akan pindahkan menjadi kuasa. Okey, jadi di sini kita akan dapat, kita salin balik log A tolak dengan log 4A kuasa 1/2. Okey, kalau kita pindahkan kuasa 1/2, kita kena ingat kuasa 1/2 ni bukan untuk A saja, dia untuk 4A. Okey, jadi kalau kita tak nak tersilap, kita akan letakkan bracket lah untuk 4A. Kenapa? Kalau kita tak letak bracket, apa yang berlaku kalau kita tak letak bracket? Kalau kita tak letak bracket, bermaksud, okey, 4A 1/2. Kuasa 1/2 ni bermaksud untuk A saja, bukan untuk 4. Okey, jadi yang asal kita ada 4A. Jadi bila kita pindahkan kuasa, kita kena letak bracket di sini. Bermaksud kuasa ini untuk 4 dan untuk A. Okey, kemudian kita boleh selesaikan. Okey, kita salin balik log A tolak log. Okey, kita tak nak bracket ni. Kita tak nak bracket ni. Jadi kuasa ni akan kita kembangkan dengan kita darabkan kepada kedua-dua. Okey, kena adil. Kita darabkan kepada dua-dua untuk 4 dan juga untuk A. Jadi kita akan dapat 4 kuasa 1/2 A kuasa 1/2. Okey. Okey. Kemudian kita akan dapat ni, salin balik log A tolak log. Okey, 4 kuasa 1/2 kita dapat 2. Okey, 4 kuasa 1/2 tekan kalkulator, kita dapat 2. Jadi yang tinggal 2 kuasa 1/2 A kuasa 1/2. Okey. Jadi kita boleh selesaikan operasi yang terakhir. Okey, operasi yang tinggal adalah operasi tolak. Okey, bila tolak kita boleh gunakan hukum keberapa? Hukum log yang kedua. Bila kita ada tolak, kita boleh satukan log dalam bentuk bahagi, dalam bentuk pecahan. Okey, jadi kita akan dapat log A, salin balik. Okey, dalam bentuk pecahan siapa di atas? A lah di atas. A di atas per dengan 2A kuasa 1/2. Okey, boleh selesaikan lagi tak? Bolehlah selesaikan lagi. Kenapa? Kita ada hukum indeks di sini. Hukum indeks di mana kita ada A, kita juga ada A. Okey? Seperti yang saya cakap sebelum ni, kalau kita ada A dengan A, A per dengan A kuasa 1/2, boleh tak kita selesaikan? Bolehlah. Okey, bila dia punya indeksnya sama, indeksnya sama ni A. Jadi kita boleh selesaikan. Kalau dalam bentuk pecahan, okey, dia A bahagi A 1/2, bila bahagi dia akan jadi tolak. Jadi ini A kuasa berapa? A kuasa 1. Okey, kalau dia tak tulis, dia tulis A je, bermaksud A kuasa 1. Jadi 1 tolak 1/2. Kita akan dapat A kuasa 1/2. Ataupun 1/2 kita boleh tulis dalam bentuk set A, punca kuasa 2A. Okey, jadi kita boleh masukkan lah ni A tolak A 1/2. Kita akan dapat jawapan akhir kita log. Okey, 1/2 kekal lah. Okay, kita ada di sini kan 1/2. Okey, 1/2 kekal. Kita akan dapat log 1/2. Okey, punca kuasa A. Okey, sebab dia positif kan, set A jadi set di atas lah. Okey. Okey, jadi set akan berada di atas. Okey, kalau dapat A kuasa negatif 1/2. Okey, kalau di sini A kuasa negatif, kita akan A kuasa negatif 1/2, dia akan berada di bawah. Okey, set akan berada di bawah. Tapi sekarang positif, A kuasa 1/2 saja, dia akan berada di atas. Okey, dua je yang kekal di bawah.